Apa jadi kalau 4 haiwan ni lawan kau dalam ring ikut rules MMA? Kau rasa kau boleh menang? Dalam oktagon, kita akan lihat Encik Korok berdepan dengan 4 jenis haiwan. Tiada senjata. Hanya MMA rules. Level 1, angsa. Kau confident. Shoot untuk take down. Berjaya. Angsa jatuh. Tapi dia counter. Sayap hempas muka. Paruh hentam hidung. Hairline crack pada nasal bone. Bibir koyak. Sakit? Ya. Fatal? Tidak. Kau secure position. Ref stop fight. Secara technical, kau menang. Secara ego, hampir draw. Dan angsa tu simpan dendam kat semua keturunan kau. Level 2, kangaroo merah. Kau buka langkah dengan jab. Dia lean back, ekor berotot, dia jadi tripod. Dia bagi double kick ke dada kau. Boom. Sternum hairline fracture. Oksigen dalam paru-paru terus hilang. Paru-paru compress. Kau paksa clinch. Dia counter bagi hook ke rahang, mandible crack. Kau masih hidup. Tapi kalau kau teruskan lagi, kau hanya akan jadi punching bag. Level 3, chimpanzee. Kau cuba low kick, dia rush dan tangkap lengan kau. Gigitan 1300 PSI ke tangan, metacarpal fracture. Dia tarik kepala kau turun, jari ke mata. Zygomatic bone retak, massive bleeding, coordination hilang, kau masih sedak. Dan kau tahu, habis je fight ni, kau akan terus ke ICU. Level 4, gorila dewasa 180 kg. Ini orang seperti sudah puas hidup. Kau tahu kau takkan menang tapi kau tetap nak lawan juga. Kau cuba flying kick terakhir, tak ada damage. Dia counter bagi penumbuk smash ke dada. Boom. Ribcage crack, lung bruise. Kau jatuh ke lantai macam langka busuk. Tiba-tiba kau rasa sunyi sekejap. Gorila pandang kau dengan sinis. Kemudian, dia lompat. Seluruh 180 kg badan jatuh dari udara. Ultimate hammer punch terus ke sternum kau yang dah retak. Impact, ribcage collapse total. Sternum pecah, jantung terhimpit antara tulang dan tulang belakang. Shockwave bergerak ke atas. Brain bounce dalam tengkorak. Kau muntah darah dalam beberapa saat. Referee tak perlu kiraan. Jadi, bolehkah kau menang? Level 1, ya. Level 2, mungkin tak lama. Level 3, hospital confirm. Level 4, Octagon terus tukar jadi memorial kau. Korang jangan cuba cari haiwan untuk buat test power. Ini hanyalah simulasi untuk tujuan pembelajaran. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa tekan button subscribe, follow dan share.